Rumah ni owner nak jual bawah harga pasaran 30,000. Apa lagi geng? Fasiliti banyak. Tadika bawah ni surau pun ada. Jom kita tengok unit ni. Rumah ni geng terletak di tingkat 16, Blok C, Kondo Perda. Ni dia. Rumah dia 700 square feet. Okey, view dia memang nice. View balcony dia. Ni ruang tamu dia tu. Sebelum kita pergi ke balcony, ni ruang tamu dia. Okey, ruang tamu sini. Ini boleh letak tempat dining hall untuk meja makan ni kat sini. Okey, di sini dia punya balcony dia. View dia mahal. View dia swimming pool. Kita tengok swimming pool dia. Boleh mandi petang-petang, bawa anak mandi pun boleh. Okey, rumah ni ada 3 bilik, 2 toilet dan ini bahagian kitchen dia. Bahagian kitchen dia basic, masih basic unit lagi. Okey, bahagian kitchen yang berkena buat sikit. Alright. Dan di sini, ni bahagian nak letak washing machine dekat sini untuk nak basuh baju. Okey. Ni bilik master bedroom, ada 1 toilet. Okey, 1 toilet dalam master bedroom. Ni toilet dia. Ini master bedroom. Master bedroom dia tak besar, tak kecil, tapi boleh masuk dah. Double bed ni, boleh letak lagi almari baju dekat sini. Alright. Jom kita tengok bilik kedua dan bilik ketiga. Bilik kedua dan bilik ketiga sharing toilet. Macam biasa, sharing toilet dekat luar. Satu sini, ni bilik kedua. Okey, kalau hangpa nak sewa, tak double decker. Kalau hangpa nak duduk pun boleh tak single bed kat sini. Okey, dan ini bilik ketiga, boleh buat single bed juga. Bilik kedua dan ketiga tak besar mana sangat. Alright. So ni single bed dia, boleh tak almari kat sini. Boleh muat lagi. Jadi geng, rumah ni sesuai untuk siapa? Siapa-siapa yang nak buat investment pun boleh, nak duduk sini pun boleh. Sebab sini kawasan dia memang family oriented. Dekat dengan Perda, dekat dengan office Perda apa semua, dekat Seberang Jaya, dekat Seberang Pride. Siapa-siapa yang nak cari untuk yang mana nak buat investment, dekat UiTM, dekat Politeknik, tempat ni sesuai untuk apa. Jadi geng, harga owner nak jual 220 je geng. Apa lagi? Kontak Abang Sado, halo sama jadi.